Jangan tak jawab. Apa yang komen tak berani datang? Kamu telah mencalarkan lidah kamu sebagai lidah biawak di atas nama kamu seorang Islam. Tuan-tuan yang ada, saya panggil RM500 saya bayar. Kalau kau kata kau kemaruk duit, tak pernah pegang duit. Standard untuk berkata benar dalam Islam adalah datang dengan mendakwahkan saya bahawa perang ni adalah palsu. Wahai Zainal, sedarlah kamu seorang ahli sunnah wal jamaah bahawa perang ini adalah perang palsu. Kau sedarkan aku bayar. Aku sediakan tempat. Tapi perdebatan tidak mengenai tentang akidah, mengenai perang ni wayang. Saya sabar dengan nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang memegang kalimah ini dan mereka menuduh perang ini adalah perang yang palsu, datanglah kamu bertiga, berempat, berlima, bertujuh, berlapan. Saya sediakan mic. Saya boleh panggil Bob. Bob boleh sediakan maksimum 12 mic. Hujahkan kepada saya, sedarkan saya bahawa perang ini adalah wayang. Tag tu, semua orang yang duk kata tu, datang. Tunjuk kamu jantan. Mana mungkinlah kamu seorang ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan ini perang adalah palsu. Kamu tidak mewarisi kebenaran orang ahli sunnah wal jamaah yang berani menyatakan pandangannya secara terbuka. Datang 12 saya boleh isi dia. Kita boleh geraklah kamera ke belakang sikit. Datang, saya raikan. Saya tak akan jawab. Kamu 12 orang dakwah saya seorang. Buktikan dengan hujah-hujah ilmu perang ini adalah wayang. Jaga. Sebab sifat orang ahli sunnah wal jamaah ni, dia bertanggungjawab ke atas lidah dia berkata-kata. Kerana kita berpegang kepada mazhab tidak menipu dan tidak membawa buruk sangka dan hasad dengki pada orang lain. Ada yang jawab datang? Jawab! Jangan tak jawab. 12. Bukan bergaduh. Saya duduk dengar je. Faktanya cukup, naratifnya jelas, buktinya boleh dibuktikan. Maksimum aku boleh ambil 12 lah. 13 tak cukup dah pula. Hotel aku nak sumbat macam mana? Kan? Aku buka 4 live. Of course kawan-kawan aku semua akan join live. Syarif Kadir akan bawa dia punya TV berdaulat datang. Kawan-kawan aku live. Ramai orang akan tengok. Dan kamulah yang menuduh bahawa benda ini adalah palsu. Yang pertama bersiaran secara terbuka. Bukan melalui komen-komen terupa. Ada yang jawab nak tak? Arif, jawab saya tegas. Saya tak boleh baca komen. Ada yang nak datang tak? Dia datang, kita raikan. Kami kompang. Tapi dengan niat datang dan buktikan. Saya guna bahasa yang formal. Tuan-tuan yang dimuliakan, yang mana menganggap peperangan ini adalah satu drama di antara Iran dan Amerika Syarikat. Saya Zainal Rashid Ahmad, host ZRA Stream. Dengan ini, dengan penuh rasa rendah diri dan ingin mendapatkan ilmu dan hikmah daripada pengetahuan tuan-tuan, menjemput tuan-tuan datang pada kadar seorang dan maksimum 12 orang dengan cara yang damai, dengan cara yang mesra, sesuai dengan hikmah ilmu bahawa lantai ilmu ini adalah tempat memperkatakan kebenaran. Kalau tuan-tuan berkeinginan dan tuan-tuan datang daripada golongan yang papa, miskin dan lara, saya tanggunglah tiket bas, duit minyak ataupun Arif pergi ambil di rumah. Kalau tuan-tuan datang daripada golongan lagi teruk pula, merempat tak berjalan, tak ada bekerja, apa semua, menganggur apa semua, jual ketum ke apa ke, saya belanja hotel, insya-Allah.